Dan hari ini berbuka puasa semua buat dekat luar. Gathering kami dekat kawasan sini. Singki ada kat situ. Kat sini lah saya akan buat gathering malam ni. Semua staff sibuk menguruskan gathering saya. Walaupun garden saya tak siap lagi lampu ni, InsyaAllah akan datang lebih meriah lagi. Semuanya import daripada luar negara. Dan ini memang tempat untuk small gathering saya. Almost daripada 30 ke 200 orang untuk family members ataupun ahli keluarga yang terdekat sahaja. Kerusi ni agak mahal. Ini Cristiano Ronaldo apa ke yang pemain bola sepak tu. Dia ada beli ni. Ini memang import daripada luar negara. Dia sesuai untuk outdoor. Hari ini sangat sibuk sebab saya nak meraihkan staff saya sebelum saya pergi ke umrah. Ni ayam panggang sedap perak dengan sos dia, bawa laksa. Mate saya menunjukkan skill masing-masing. Bagi saya ni kurang cantik, tapi kan style orang Indonesia kan, kek pisang. Yang penting durian inti untuk kuih telur dadah. Yang ni paling sedap. Saya tak pernah makan tau kuih ni. Kuih ni dipanggil bubur apa tak? Nagasari. Oh, ni Nagasari. Ini bubur candil. Ni bubur candil ni memang sangat sedap yang ini. Dia kacau air dengan durian. Lepas tu santan dia asing. Ini memang unik. Saya buat kuih berbagai jenis untuk jamu staff saya, HOD dan TM di rumah bonda. Balik hutan ni, nak rehat sekejap sebab panas sangat. Ni peti ais bonda. Dia almari tapi peti ais penuh sayuran. Dan semuanya kaca sebab saya jaga kesihatan.